Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam slide bicara buku TVPSS Seburah. Saya Nurul Aminatra binti Mat Saifuddin akan berbicara tentang sebuah buku yang bertajuk Aidan Autistik yang diterbitkan pada 2022 oleh PTS Publishing House. Buku ini telah ditulis oleh Nikhlia Kilambi. Buku ini mengandungi 36 muka surat. Autisma iaitu gangguan spektrum autisma ialah gangguan perkembangan neuro sepanjang hayat yang menjejaskan komunikasi, interaksi sosial dan tingkah laku seseorang. Keadaan ini tidak boleh diubati, tetapi intervensi awal boleh membantu meningkatkan kemahiran hidup, komunikasi dan perkembangan individu tersebut. Pengetahuan masyarakat tentang autisma semakin meningkat, namun tahap kefahaman mendalam masih berbeza. Ramai yang menyadari autisma ialah gangguan perkembangan saraf, tetapi terdapat salah faham mengenai punca, ciri dan keperluan golongan autistik yang seringkali mendorong kepada sikap prejudis dan diskriminasi. Buku ini memaparkan kisah seorang budak lelaki bernama Aidan sebagai watak utama. Aidan mengalami masalah autis. Dia takut berkawan dengan kanak-kanak lain kerana bimbang dibuli. Sungguh pun demikian, Aidan merupakan seorang kanak-kanak yang penyayang. Sifat ini dapat dilihat melalui sikap yang suka berkongsi makanan dengan orang lain. Dia juga seorang kanak-kanak yang penyayang. Sifat penyayangan itu ditunjukkan melalui gerak tubuh seperti memeluk kawannya sebelum pulang. Perkara yang paling menarik dalam cerita ini ialah walaupun dibuli dengan ejekan gila dan pelik sehingga Aidan ketakutan, dia tetap mahu mencuba perkara yang baharu. Antaranya ialah menyertai pertandingan melukis. Sebelum ini, Aidan hanya melukis pada dinding di dalam biliknya. Daniel yang banyak membantu Aidan mengatasi ketakutannya. Akhirnya, lukisan Aidan telah menarik hati para juri sehingga dia dipilih sebagai pemenang pertandingan melukis tersebut. Pengajaran yang saya perolehi daripada cerita ini ialah kita tidak boleh merendahkan orang yang berkelainan upaya kerana mereka mempunyai kelebihan tersendiri. Kanak-kanak autis juga perlu diberikan peluang untuk mengembangkan potensi diri agar dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih.